Okay, pasal semalam tak habis lagi bincang. Sebenarnya nak tahu solusi sebenarnya. Kita tak nak berderet-deret sampai 13 episod pasal kamera ni. Macam nak settlekan antara key dengan ni? So since sekarang saya ada problem untuk bayar, saya ada bawa. Okey. Sangat amat. Sini. Am tak nak hutang ke? Am tak nak apa? Memang nak kamera sebiji. Ya. So minta maaf sangat saya terpaksa bawa penjamin sebab saya tahu saya tak nak bayar sebiji macam apa yang Am nak sekarang ni. So saya terpaksa bawa penjamin. Apa penjamin? Hari tu kau penjamin. kata kau ada duit. Kejap, penjamin apa ni? Apa maksud? Dia yang akan Endra settlekan kamera ni untuk saya. Oh, bank bergerak lah. Ya, Bergerak kau guna dengan dia lah. Tak, apa dah stop. Siapa? Mak ayah? Tak. Habis? Kawan. Nak tak bawa mak ayah terus? Bila nak transfer? Aku nak tahu tu je bila nak transfer. Itu saya boleh tak saya bawa dia datang untuk borak dengan sebab dia memang akan tengah shoot ni semua. Saya minta maaf sangat tapi tu je jalan yang saya boleh buat sekarang. Boleh? Boleh pergi ambil dia dekat bawah actually. Boleh kalau penjamin? Sekarang. Dah tiba-tiba ada kat bawah. Penjamin apa? Tak faham tu je. Baik, daripada maksudnya tak boleh bayar. Kau dah tak boleh bayar. Hari tu kau kata dengan aku apa kau ada duit lah Yes. apalah. Aku tak nak marah-marah sekarang bukan kau. Lepas tu sekarang ni kau nak ada penjamin. Dia nak cakap pasal penjamin. Orang boleh jamin kau jugalah. Orang boleh bagi kau duit. And then in the end korang buat tak? Takkan. Sebab aku tak nak susahkan dia orang. No, I ask. I tanya. Takkan. Sebab sekarang ni diorang tahu salah siapa. Salah kau kenapa kau nak ambil penjamin pula? Sebab kau tak ada duit kan sekarang ni aku tanya. Sumpah tak nak dengar saat tu. Tak, sekarang ni aku nak tanya kau. Aku nak tanya kau ni, Kol. Endra. Aku nak tanya. Penjamin tu bayar untuk kau seorang ke apa? Lepas tu nak bayar untuk engkau. Kau ada Yelah, dah kau yang tolak aku kan. Sama-sama lah kiranya. Tak payah. Nampak sangat kau ni tak ada duit sangat. Tak payah. Si memang dia tak ada duit pun. Dia sendiri pun tahu. Okay, bila cakap pasal penjamin ni, apa garanti dia untuk kau panggil dia datang depan kamera ni nak bincang apa? Bila dia nak bayar masuk awak sini? On the spot pun boleh sebab saya tahu dia boleh bayarkan. Sebab tu lah dia nak. Baik, so ni si Aaron tak boleh tolong, kata kawan apa semua. Kau boleh tolong dia? Dah, kau tak tanya mana aku nak tolong. Tak apa. Sebab hari tu pun dorang dah. Yang ni pun side dia, aku macam malas nak tak tolong kau sekarang. Tak, aku tak ada side mana-mana. Aku dah bagi tahu kat kau, aku tak ada side mana-mana pihak. Faham tak? So sekarang ni dia dah sampai yang kau cakap tu. Dia dekat bawah. So dia tak tolong kau. Dia dah sampai tak? Aduh, dia sebiji je Aaron punya style. Kalau bawa orang, panggil orang macam tu Aaron. Ni memang adik-beradik tu. Tak ada. Siapa? Dia siapa? Dia dekat bawah, kawan baik saya. Berapa lama nak tunggu? Seorang je. Berapa lama? Dia baru je sampai. Boleh kalau saya boleh saya pergi. Tak apa jamin lagi. Panggil. Baik. Saya pergi ambil dekat bawah. Tapi masalahnya Kau untuk dia seorang. Kau tak payah. Tak, jap, kita panggil dulu. Tak apa, panggil dia. Panggil dia, tak apa. Pergi settlekan dulu. Bagi. Bagi mic kat Ki. Sekarang ni tak adil Am kena faham benda tu. Dia dah buat sama-sama, lepas tu tiba-tiba ini untuk dia seorang je. Mana adil? Abang Nazan ni dengar tak Abang Nazan? Dengar, sebab tu tengah fikir. Habis tu kalau nak tunggu 2-3 hari macam ni, bila aku nak pakai kamera aku ni? Bila nak habis siapa? Panggil, Ki nak panggil penjamin kat? Panggil mak bapak sikit datang ke? Macam tu? Janganlah. Tak payahlah. Tak, masalahnya dia seorang. Lagi 15 aku nak cakap mana? Malam banyak bunyi kau bayar kan? Mana dia lama ni? Manalah kita tahu. Mana? Perempuan? Lah. Hai, kawan baik. Kau baik ke girlfriend ni? Kawan baik. Tak, penjamin apa? Tak, okey. You siapa penjamin dia? Penjamin maksudnya? Maksudnya Apa yang dia cakap? Maksudnya I yang akan bayar apa yang dia dah rosakkan. What? Camera? Something else? Camera right? Kau tak batin aku. Tak. Tak nak jerit sekarang. Okey, jap. Apa you penjamin dia? Ya. Siapa nama? Akira. You kakak dia? No, I very dia punya best friend kesayangan. Girlfriend. No, not girlfriend. Just best friend. What the heck though? You damn hot bro. You damn hot though. Mana you datang tu? Cool, mana kau bawa tu? Jap, memang cakap dulu. Damn hot. Okey, jap. Kita settle one by one dulu. Okey, I tanya you. Okay. Okay, you kawan baik dia? Yes. Kawan baik dia? Yes. You tolong bayar hutang untuk dia? Yes. You tahu berapa kos? How much? 30. 30k only? Yes. Just 30k? Are you joking me right now? Okey, tak apa kos. Saya tak macam nak bayar. Kau boleh cakap oli ke? Kau pun boleh cakap boleh So, Mana dia kau? Bak datang kau tak ada dengan dia kau diam. So saya kan sebab
Right. Dia memang okay dengan amount berapa pun dia tak kisah. So, sebab tu saya bawa dia. Dia penjamin saya sekarang. So just bagi tahu dia amount 30k. You okay kan? Yeah, I'm very okay to pay for it. 30 Aman? Yeah. Okay, so you tak perlu membayar 30k tu. Cause that girl yang tak nak mengaku, so 15 lah kan. Oh, so Okay, you dengan so- dia lah yang salah sekarang ni. Dia. Oh. Itulah dia. Nampak? I see. Sumpah tak boleh macam ni. Kau diam. Kau tak ada masalah, kau diam sekarang ni. Aku nak mic. Okay, sekarang ni kan, kau nak cakap 15 je bayar. Mana boleh macam tu sebab kau yang punca kamera tu jadi pecah. 30. Sebab semua ni punca dari dia tau. Korang minta negotiate dengan dia. Bukan. Sebab ni tak adil Dia yang mula dulu Lepas tu macam dia nak buat saya macam ni pula. Mana adil macam ni? So you rasa you tak salah lah? Ya, sebab dia Betul. punca. Kalau you nak tahulah dia punca sebab dia Okay, let's finish it. Okay, I pay for 30k lah. Enough lah. Tak payah nak jerit bagai lah. Okay, so Indra, I'm gonna pay for you, right? So you know kan apa yang I nak? So you still nak juga? Apa kau apa nak nikah ke? Tak. No. Borang kat luar lah. Chill out. Okay. So since you kat sini kan, you bagi tahu lah apa yang you nak tu. I okay je, but tanya Am. Betul. Yeah. So actually kan. Okay, badan ni. So okay, I sebenarnya really like your content. I selalu tengok your Aman Azlan punya video all that, your talent. So actually I want to become one of your talent. Is it okay? Because I pay for 30k for him, right? So why not I join also? Jap. I nak tanya you boleh tak? Yeah. First thing kan, nama you siapa? Basi lah kau. My name is Akira. Oh, nama you Akira. Yeah. Okay ya. Akira. Tapi you damn hot tu, faham tak? Bukan dia panggil dia hot ke dia. Apa? Tak. Oh, thank Tak, I nak you. tanya you lah. So, apa bisnes yang you buat lah sampai you boleh nak payung member I? Well, I anak papa is very rich. So I just ask for the money lah. Oh shit. Yeah. Okay. You cakap you nak transfer. So you nak Transfer? No, not transfer. I will Okay. cash. I can hand it Bila cash. you nak buat? Okay. Tomorrow? Am tak nampak kejar sangat saya duit ni. Sebab Tomorrow, yeah, cash. Am nak On pakai your hand. duit untuk beli kamera. Okay. No. Tapi kenapa you bayar untuk dorang? Apa purpose? I mean like takkan semata-mata Money untuk can find ma. Money come and go. So you nak tolong dorang budak-budak ni? Yeah, sure. So kalau you tolong dorang, apa manfaat selain pada talent, apa manfaat ni you maksud I? Tanya dia memang tak ada manfaat. Aku tolong dia. Tapi nak buat macam Tak apalah, dia perempuan, I tolonglah dia. Alih-alih pun you jamin kau. Cakap. It's okay. Aku ada cara nak bayar. Kau dia masuk dia. Tapi bukan kau kan. bukan At least ayah aku buat, nak menjamin bukan ayah duit. buat Nak ni. bayar daripada kau cari orang. Hello, okay, Bayar kau. mostly korang sebagai talent, mostly korang datang bukan setakat daripada PM ataupun Am cari ataupun percaya pada casting. Tapi ini bagi Am, dia datang untuk offer untuk tolong masalah korang dan dia nak bayar bila you? Dia nak bayar? Tomorrow. Cash on hand. Yeah, you are so rich. No cap. Real cash. Real cash. Yeah, real cash. Masam lah Isni. Kau kata kau ada duit. Kenapa kau ni? Real cash bagai. Salah ke? Kau ada duit? Tak. Wait, korang sabar, calm down. Wait, dia nak jadi talent ni untuk bayar 30,000 korang. Okay, one by one. Okay. One by one. Okay, start daripada Ki. Okay, nah Ki. Apa? Okay, apa sebab you nak masuk sini? Apa sebabnya? Takkanlah semata-mata nak bayar hutang dia je. Okay, mana tahu dia buat hal lagi, pastinya I boleh bayar je macam tu. Senang kan? Daripada kau nak Actually, I best friend dia kan. So, I nak together with him also lah. Spend time with him. Spend time with him. Oh my god. Siapa nama dia? Atira. Akira. I tak trust you. You macam mana you boleh nak bayar duit macam tu? Mesti for a reason. Why? I nak tahu tu je. So, the reason is I dah kawan dengan dia sejak my childhood lagi. Oh. Dari kecil lagi. So, I know him very well. Then you percaya dia lah. Yeah, I do. Okay, we'll see. Kira, I nak tanya, daddy you kerja apa sampai mampu sangat nak bayar 30k? Bro, 30k tu kecil je actually. Like literally kecil gila. Wait see. Asal kau gaduh ni? Daddy ke baby? Tanya pasal duit kan? Korang pernah ada relay ke sebelum ni? Relationship Yeah. with him.
not going to have relay, but maybe After? will. Okay, So you mean you dengan Andra ni, you bercinta lah? Tak bercinta sekarang, tapi one day. Okay. Okay, macam ni lah. Siapa ni Akira? Ya dah datang. I lagi handsome dari dia kan? Okay, you dengar statement dia kan? Cuy bagi tahu which one. Tak, kenapa? Which one? Trigger? Suka ke? Nah. Kau suka dia lah, so kau trigger tu. Aku tak trigger. Chill out my man. Suka lah semalam bagi duit. Boring. Tak. Yelah, dia kan bank bergerak kau. Okay, I nak tanya you Akira. I lagi handsome dari dia kot. Takkan you pilih dia? Dia semua pendek kot. Ya. Korang ada persamaan. Curly hair. Tu je lah. Ya, tu je lah. Aku lagi Tak apalah With the Akira, you fikir-fikir black dulu lah. colour Sebab I lah. rasa pun tak senang you nak pilih masa, betul lah. Tak payah fikir kot. Maybe I will choose him. Si aku tak nak cakap banyak kan, tapi ada dengar sendiri kan. Tak apa lah, I rasa I dah bercakap. Asal kau perah sangat ni. Muka dah merah. Dah, tanya. You good bro? Gugup sangat ni. I'm good bro. Takkan sebab Hey, you good bro? No, don't be like this man. Tak kena reject. Tak Bro, apalah. bro, I'm good. Jadi low standard. I'm fine bro. Oh, you Kau cry dah bro? bukan hot stuff yang macam kau cakap tu. You are not star. Rekod pertama dah ada. Cakap you What you do for life? Huh? What you do for life? What I do for life? Daddy's money. Daddy's money. You? Daddy's money. Yeah. Which daddy? Sugar daddy? My father lah. That's right. My father. Dia tak Company bapa I very rich mah. Suspicious lah. Aku rasa sugar daddy. Aku tak rasa lain. Aku rasa sugar daddy tu. Kau ni fitnah dia. Kau make up lah. Tadi kau marah. Mana satu kau ni? Rich ma. Maksudnya daddy dia Cina. Sebab ada ma. Sugar daddy dia Cina. Sugar daddy. Tadi lah soalan tadi I cakap I triggered. Jom lah. Trigger. I real ke? Alah, nak juga nak kena jawab soalan ni. Teruskan. Ada mention nama kau ke? Tanya Aku tak cakap kan? je sebab ni mas. Tak semak dah. Okay, thank you dah. Thank you. So, soalan tadi lah, rasa I real ke? Or me look better? No. Jangan tanya korang dua. Tanya kita orang berempat lah. Berempat lah. Ada ayo. Masing-masing. Tak kan? Andra okey ke? Asal tak ada timbul. Tak. Kau santai dah. Aku benda tu tergantung tau. Benda tu tergantung. So I at least nak bagi dia tahu. So dia tak adalah fikir lepas ni. Aku nak tolong kau ni. Ya, aku faham. Okay. Catch ni banyak. Okay. Okay, sini lah. Akira, you tak payah jawab dulu hari ni sebab kita ada shooting esok lusa kau. So you jawab hari lain. Korang Boleh? setuju ni tengok ada. Tu pula. Maksudnya I boleh masuk ke? Ha? Tak, you of course. Kalau you jadi I punya baby, I okay. Sabarlah, kita kena tanya decision awak dulu. Sumpah. Is it okay if I join your talent? Bukan kau tak okey ke. Okay, nanti dia bagi Okay, duit. I perlu pernah perasan tapi dia cakap apa sebab 30,000 ni is a quite Oh my big god. I amount already tau. told you so many times. 30k tu is very little for me. Come on lah. Bag LV pun berapa je? Tak payah fikir. Kau ada BLBN. Sebenarnya kan, kamera yang you kena bayar 30,000 tu sebenarnya masa I beli tu, I yang beli. Oh, Harga dia no. 35,000. 35,000. Ha. Can I see the receipt? Ha? Receipt. Oh, receipt tu dah I dah beli 5 tahun lepas. 5 tahun lepas. Ha? Nanti bagi dia. Tak masa Tax. tax. Sekarang SST. ni dah fikir tax fee. Aduh. So bila digabungkan semua dia jadi 35,000. Kamera tu dah 5 tahun tau. Ha? Jauh. Kau baru lagi? Tasya. I pergi 5 tahun tapi dia baru keluar tahun lepas. Okay. So you kena bayar I think you 35,000. should shut up lah. I just pay 40k. Tak boleh? Ha? 40k. 40k? 40k ya. Okay, Selebihnya you ambil lah duit tu. Boleh. Dia nak bagi aku lebih. Boleh. Cakap apa 45? You buat you gila ke main-main ke? Tak main-main. Like seriously. You nak bagi transfer lagi better. Transfer tak boleh lah. Betul? Cash. You nak Cash. Kau apa yang tak okay ni Is? Tak apa lah. Macam mana kita nak menjaminkan dia akan datang balik kan? Takut malam ni dia busy je. Risa nanti dia lari. Kau lah malu. No, dia Aku biasa kena perempuan pakai duit aku. tak okey. Jap. Stop everyone. Stop, relax.
Okay, kita nak pilih orang, kita kena pilih orang yang trust. Sekarang ni, you nak jadi talent sebabkan dengan harga 30k. Bapa mau nak bagi, I tak tahu berapa kes ni. Tapi, bila bercakap pasal duit, I sangat-sangat takut nak ambil talent yang pakai duit. Sebab pernah jadi sebelum ni. Kenapa You faham tak? Bukan. Tak faham. I cuma minta untuk dorang dua gantikan kamera. Tapi once dia bawa someone untuk jadi penjamin, untuk bayarkan semua ni, kalau you di kedudukan I, apa yang you rasa sebenarnya? Rasa happy lah ada orang bayar kan. Memanglah happy dia bayar. Tapi in the same time, I rasa macam curious. I rasa macam, wish, mana duit tu datang? Where is it the money? So I nak tahu siapa sebenarnya you. Kenapa you nak jadi talent and who are you sebenarnya? Nama you siapa? Umur berapa? Tinggal kat mana? You cerita sikit. Okay, nak cerita. Okay. So my name is Akira. I'm 19 years old. Berapa? 19 years old. 19? Yeah. Okay. Sama umur dengan Is lah, Aku dah belum. Okay, lagi? I'm 20 years old. I just finished my foundations and will continue my degree. My father is very rich. He love me so much. I boleh ask for anything. And my father also know him. Dia kenal sangat-sangat. My family rapat dengan dia. Yeah. So my family very rapat dengan his family. So I don't mind to pay anything for him. Because I dari dulu kecil membesar sama-sama. So 30k, 40k is very sikit. I happy because you concern untuk bantu dorang. Tapi it's not fair for you because you bayarkan untuk orang lain yang buat masalah. Tak percaya, saya pun tak percaya. Bukan tak percaya, Dia it's bukan not fair orang lah. Kesian kat dia lah. So actually dia bukan orang lain untuk I. Tu? Dia perempuan tak apa mah. Dia nak cari mana kan duit 50k tu. So it's okay. I pay for her. Let me think first for discussion. Sebab benda ni mengejut tu I. Okay, siapa? Kira. Okay. Akira. So kita bincang untuk esok boleh Kira? Tomorrow. Tomorrow ya. Why? I nak pay for tomorrow. Ya, tapi kita bincang by tomorrow ide macam mana ke mana macam. Sebab I jadi tak boleh. I jadi mengejut orang datang sebagai penjamin. I ingat dia nak bawa penjamin sebagai ingat dia lari, you jadi penjamin. Tapi sekarang you datang sini, you kata you yang nak tolongkan settle all those things. Faham tak? Dah, tak boleh bayar. Bukan masalah tu. I takut. Kenapa nak takut sebenarnya? Amni dah trauma. Aku tahu. Trauma pasal apa tu? Ada someone yang pernah invest kepada company macam ni pun buat hal. Ada orang gunakan duit untuk override kita orang punya company Tak dalam adalah. team ni. Ada proof dekat Am lah. I Okay, nak takut. proof apa? Okay. By esok kita discuss a rule, boleh tak? Rule? Kalau betul you kata you nak buat payment, kita bincang dulu, boleh? Okay, boleh. Alright. Okay, but one thing, can I become your talent? Later we discuss. Okay, kita bincang esok. By tomorrow. Boleh? Alright, okay. Alright. So, korang kat sana, saya rasa dah selesai isu pasal kamera. Betul Korang tak nak ada isu apa semua. Kalau betul benda ada duit, kita settlekan. You kalau tak datang esok, you tipu I lagi. Datang. I akan datang dengan dia. Okay, kita jumpa untuk esok. Thank you, bye.